korang, untuk video kali ni ada nak tunjuk dekat korang perbezaan kita punya kedua-dua kipas ni tau. Yang ni dengan kita punya rechargeable fan dan yang ni kita punya camping LED fan. Jom kita tengok perbezaan antara kedua-dua kipas ni. Okay, first aku nak tunjuk dengan kita punya rechargeable fan ni tau. Okay, untuk rechargeable fan ni aku abang kena charge bagi bateri dia full dulu tau. Okay, untuk charge kita ada USB dan juga Type-C punya port. Kalau abang nak tengok ni punya bateri dia tahap mana, abang boleh saja tengok dekat bahagian sini. Dia ada lampu tau. Dia ada 4 lampu kalau abang charge sehingga penuh dan yang ni untuk button kipas. Yang ni untuk button lampu. Kipas ni mempunyai 3 speed kelajuan tau. Dia ada yang low, dia ada high dan dia ada yang medium. Dan lagi satu aku abang, untuk kipas ni dia tak boleh stand, dia hanya boleh gantung sahaja. Tu lampu pula kita ada 7 jenis lampu tau. Kita ada wide dan juga warp. Dan kita kalau camping LED fan kita ni mempunyai 2 mode lampu sahaja dan 3 dan 4 mode kipas. Kita ada low, kita ada high dan kita ada medium. Dan yang terakhir kita ada on off. Kalau on off tu macam mana jadi tunjuk dekat korang. Macam ni lah kalau on off. Mula-mula dia on, lepas tu dia akan off semula. Lepas tu dia tak on balik. Dan kipas ni dia boleh pakai Type-C ataupun pakai bateri dekat bahagian bawah tau. Untuk bateri kita pakai bateri sejenis Type-C. Bateri besar, bateri Type-C. What? Bateri macam ni ke abang? Abang boleh saja dapatkan dekat mana-mana kedai runcit yang berdekatan. Kipas ni boleh stand tau. Abang kau letak dekat mana-mana tempat perhiasan ataupun atas meja boleh, tak ada masalah. Tapi kalau abang nak gantung dalam kemah pun boleh juga, tak ada masalah. Dan dia boleh rotate 360 darjah untuk abang nak menghala dekat mana yang abang nak. Okey, kipas ni kita hanya ada warna hitam sahaja tau. Kalau abang berminat dengan kedua, boleh datang dekat bakery di bawah sekarang tau. Bye-bye.